Kalau monthly RM900, korang rasa boleh dapat apa sekarang? Bilik sewa atau beli kereta second hand ataupun beli rumah 2 tingkat. Ini dia rumah mampu milik dekat Melaka. Harga dari RM180,000. Untuk bulanannya pula serendah RM900 saja. Aku pun mula-mula macam, biar betul. Yang kelakarnya aku ingat harga macam ni rumah dia mesti biasa-biasa je. Sekali masuk ruang dia okey weh. Bukan jenis buka pintu terus nampak semua benda. Rumah ni double story terrace, 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Siap ada balkoni lagi tau dekat sini. Kononnya dekat balkoni ni nak healing-healing dekat sini. Padahal tengah scroll TikTok juga. Dan paling penting, rumah ni hak milik kekal untuk first time home buyer. Benda ni memang big point untuk korang. Lokasi dia pun senang saja, dekat dengan pasar raya, sekolah, klinik, bank dan kemudahan yang lain-lain lah. EMJ lebih kurang 3 minit, Tol Jasin hanya 10 minit je. Wow, biasanya banyak kemudahan. Kalau korang ingat RM900 tak boleh dapat rumah, korang kena datang tengok yang ni dulu. Info yang lebih lanjut, korang boleh call dekat nombor bawah ni ataupun korang boleh datang dekat galeri. Dan jangan lupa datang ke Apple Home Festa 22/8 ni tau. Hari Sabtu ni pukul 10 pagi hingga 5 petang. Jumpa korang kat sana. Bye-bye.